Hai, Assalamualaikum guys. So kereta dah ready untuk deliver. Customer pun dah siap untuk interchange petang tadi. Okay, dah siap dah interchange. So kereta ni kita tunggu untuk customer sampai lah. Okay, warna matte grey. Matte grey edition 1. Okay, edition 1 memang lawa lah. Orang kata kereta dah siap dengan makeup lah, dengan rim color hitam matte. Lepas tu dia ada caliper brake warna merah. Lepas tu dia ada AMG Night Package. Nampak AMG Night Package. So customer ni pun dia dapat nombor yang lawa MEC 67. Dia dapat nombor yang lawa sesuai dengan kereta ni. Okey. So kereta dah ready semua. Tinggal untuk deliver sahaja. Okey, tinggal untuk deliver sahaja. Korang boleh tengok. Tu dia. Lawa tak lawa, color matte. Okay, untuk A45 edition 1 kita ada banyak unit Korang boleh tekan je link dekat bawah. Okay, boleh buat appointment dan datang ke showroom. Inilah rupa bahagian belakang dia. A45 edition 1. Sangat lawa. Tengok dia punya sini. Tu side depan dia. Okay, dia ada stripe. Okay, ini bahagian belakang dia. Guys, sini bahagian belakang. Okay, so guys, yang mana nak cari A45, korang boleh pilih A45S edition 1 ni. Sebab apa? Sebab dia sangat lawa. Dia pakai full, dia pakai Alcantara. Lepas tu dia ada lining warna kuning sini, AMG edition. Okay, dia ada AMG edition, dia tambahan sini. Okay, dan yang paling penting dia punya AMG bucket seat lah, dia tak kosong, dia ada lining warna kuning. Okey, macam UK spec punya rim lah. Okey, yang ni kita dah tambah untuk customer AMG. So bila dia buka tengah malam, nampak lagi padu guys. Okey, ini bahagian dalam dia. Okey, so ada tak peminat untuk kereta edition 1? Korang boleh komen dekat bawah. Okey, lawa kan. Nampak